Amaran kepada penyimpan-penyimpan emas dalam akaun emas gap, tuan-puan jangan biarkan emas tersebut, gram emas tersebut selama-lamanya dalam akaun. Saya rekomen untuk tuan-puan keluarkan emas fizikal dari akaun tersebut atas dua faktor. Yang pertama, tuan-puan, emas yang terbaik adalah emas yang berada dalam tangan tuan-puan. Emas fizikal yang berada di dalam tangan kita. Anything berlaku, kalau emas tersebut ada di tangan kita, kita boleh teruskan survive membina kekayaan kita. Contohnya, kalau berlaku peperangan, tuan-puan dah tak sempat keluarkan emas fizikal daripada akaun emas gap tersebut. Jadi, keluarkan emas tersebut cepat-cepat dari akaun emas gap. Yang kedua, tuan-puan, kenapa kena keluarkan fizikal dari akaun emas gap? Adalah kerana emas berbeza berbanding simpan duit di bank. Kalau simpan duit di bank, tuan-puan boleh tengok nombor, tuan-puan boleh tengok ringgit Malaysia tersebut, tetapi emas tidak. Emas, tuan-puan kena simpan emas fizikal di tangan. Tak sama, tuan-puan simpan emas nampak gram, nampak nombor sahaja dalam akaun dengan tuan-puan simpan fizikal di tangan. Emas ni ada feel, ada aura berbeza berbanding tuan-puan simpan duit di dalam akaun bank. Duit di dalam akaun bank, semakin tuan-puan kerap cek baki, semakin cepat duit tersebut habis. Betul tak? Berbeza dengan emas, semakin kerap tuan-puan lihat emas, semakin kerap tuan-puan belik emas, semakin kerap tuan-puan tengok emas, selalu nampak fizikal emas tersebut, semakin tinggi keinginan nafsu tuan-puan untuk tambah lagi, tambah dan tambah lagi. Akhir sekali, simpanan emas tuan-puan cepat bertambah. Semoga bermanfaat. Jumpa di next video. If you learn something, please comment.